Di setempat di Kampung Baru Zon 3 Kerteh menjalankan perniagaan berasaskan pertanian membuahkan hasil. Projek di bawah peruntukan Sejati Madani itu berjaya menuai sehingga 2,000 kilogram ubi pada pusingan pertama penanamannya. Inisiatif Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Baru Zon 3 Kerteh melaksanakan projek tanaman ubi dalam guni itu sebagai perintis untuk membuka peluang menambah pendapatan baru kepada penduduk, khususnya golongan belia. Projek tanaman itu juga bagi memperkukuh daya tahan ekonomi komuniti melalui aktiviti pertanian berskala kecil. Mula ditanam Julai lalu dan kini ia memasuki 4 bulan pelaksanaannya. Bagi meluaskan penyertaan, JPKKP turut mempromosikan projek ini melalui media sosial. Untuk membantu komuniti setempat ini untuk ekonomi lah, untuk menghasilkan ekonomi, dan daripada hasil ni sedikit sebanyak dapatlah untuk kita menampung keperluan masyarakat setempat kalau kita nak program kebajikan kepada masyarakat setempat lah. Akhirnya kita mengharapkan dengan adanya, kita harap ada income lah daripada apa yang kita usahakan ni, barulah maknanya kita akan galakkan penyertaan daripada belia-belia dan masyarakat setempat. Sebenarnya kami dah war-warkan dalam TikTok, dalam Facebook projek ni, dan kita mengharapkan masyarakat setempat kita ni akan menyertai kita, dan alhamdulillah kita tengok pada respon dalam TikTok pun sangat positif dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kami. Pada peringkat awal, projek penanaman ini dilaksanakan 20 tenaga kerja termasuk 13 ahli jawatankuasa JPKKP. Selain menghasilkan makanan, projek ini turut disasar menjadi platform awal penglibatan belia, khususnya mereka yang belum bekerja tetapi berminat dalam bidang pertanian. Projek perintis itu melibatkan 500 guni tanaman ubi menggunakan konsep kitar semula tanah bagi memastikan pusingan tanaman seterusnya dapat diteruskan tanpa kos besar. Pelaksanaan projek ini turut menerima bimbingan daripada Jabatan Pertanian selain pemantauan rapi daripada Jabatan Pembangunan Persekutuan yang bertindak sebagai agensi penyelaras. Dalam dikata kita boleh bantu orang lain juga. Hasil tu insya-Allah kita boleh hagi-hagikan, dan satu lagi kita boleh isi masa dengan perkara yang berfaedah. Cuba skala yang agak besar. Jadi dengan peruntukan daripada Kerajaan Madani ini, insya-Allah kita cuba. Dan hari ini kita dapat tengoklah hasilnya untuk pusingan yang pertama, sebab dia mengambil masa hingga 3 hingga 4 bulan untuk kita harvest. Jadi alhamdulillah kita dah dapat tengok, dan kita akan cuba bincang untuk projek yang seterusnya macam mana nanti, tengoklah insya-Allah. Kita tak terdedah kepada aktiviti-aktiviti pertanian. Dan bila kita cuba involve dalam aktiviti pertanian, rupanya terlalu banyak potensi dan terlalu banyak perkara yang boleh kita explore lagi sebenarnya. Selain ubi, JPKKP turut menimbang untuk menambah beberapa jenis tanaman baru pada masa depan bergantung kepada kesesuaian tanah. Projek tanam ubi dalam guni ini diharap menjadi model pertanian komuniti, bukan sahaja menambah pendapatan penduduk, malah menggalakkan penglibatan belia dalam bidang makanan negara. Razila Muhammad Sani, Selamat Pagi Malaysia.